kita baca Fatihah, kerananya dalam tu ada ihdinas siratal mustaqim, iaitu yang pimpinlah kami ke jalan yang betul. Ni jalan yang betul ni tak ada orang tahu kecuali dia juga, iaitu alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kamu beri nikmat, beri kejayaan, beri keuntungan, beri kemenangan, beri kebahagiaan, katalah apa saja pun, semua dapat orang dapat nikmat belaka. Orang dapat nikmat ni lah orang yang dikira berjaya, yang dikira bahagia, yang dikira apa ni tidak gagal, iaitu golongan nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada dan golongan salihin. Golongan ni nak tahu berjaya tak berjaya nanti kiamat dulu. Tapi nak tunggu kiamat kita tak boleh, umur kita duduk tangan Tuhan. Kita hidup bukan Allah Ta'ala hidup, kita mati bukan dia. Maka ubah bom apa semua sekali ikhtiar, bukan untuk panjang umur, untuk apa namanya, untuk sihat. Umur kita tak boleh panjang, habis tinggi 100 tahun lepas mati. Bila mati kita tak panjang dah.